pengembangan pembinaan tiny house ni kita pakai batu-batu yang kualiti lah. Oh, patut. Patut saya tengok lain daripada lain batu-batu dia kan. Ni semua daripada order daripada Ipoh. Ni. Ipoh. Biasa batu-bata biasa je tu. Biasa batu-bata merah yang biasa tu. Yang biasa pakai lah. Yang ni memang order lah. Berapa kos dia ni? Kos ni batu-bata saja dekat 7,000. 7,000. Ya, untuk pembinaan satu bangunan ya. Ya. Dia ada lock untuk basi tengah. Besi tengah ni dia akan buat lock ni. Ya. Satu tu binaan dia akan lock. Dia akan lock. Jadi nampak lagi lebih kemah Lebih kemah. Kalau tengok daripada plan ni, dia tiny house ni dia ada loteng. Ada loteng. Kita buat 2 tingkat mana loteng. Oh, 2 tingkat. Atas melalui tangga naik ke ni. Itu meja bar kat sini bawah. Oh, ni ruang tamu dia lah. Ruang tamu. Meja bar apa semua. Meja bar sini. Ruang tamu dia. Oh, tu tandas. Itu tandas, itu laundry. 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 Oh. Okay. Kalau sebuah rumah tiny ni 10,000 punya kos. Abang boleh buat? 10,000 mungkin spek dia kecil lah. Spek dia kecil lah. Ikut spek dia. Dia nak berapa keluasan dia. Betul. Yang ni keluasan dia 20-30. Okey, keluasan dia 20-30. Tapi dia ada loteng. Dia ada loteng. Keluasan dia maknanya laundry dengan tandas dia keluar. Okay. Maknanya dia akan keluar dalam 10 kaki pula. 10 kaki. Kalau ada customer pelanggan dia nak buat harga kos yang rendah, boleh buat je kan? Boleh. Kita ikut bajet customer. Ikut bajet customer. Itu bajet customer. Tengok rate berapa dia nak. Costing dengan barang dia nak. Kita akan sediakan plan lah untuk dia. Okey. So macam Abang Sanzu ni sekarang adakah projek-projek rumah tiny ni dekat Temeloh saja ke ataupun luar-luar pun boleh pergi? Setakat ni kita ada buat luar pun ada. Perak pun ada, Kuantan pun ada, insya-Allah. Oh ya. Biasa Outstation pun ada. Ada. Muazzam pun ada. Bermakna kalau customer dia nak buat sebuah rumah tiny ni dia boleh cari Abang Sanzu lah. Insya-Allah kontak kita orang. Maknanya WhatsApp lah. Guys. Korang, aku sekarang ni berada dekat mana? Dekat kampung Tanjung Batu, Temeloh. Jadi kalau korang tengok video ni, di sebelah aku ni adalah satu-satunya projek yang diorang sedang jalankan membina sebuah rumah tiny. Rumah tiny ni yang memang diorang bina ni dekat tanah persendirian lah, di mana owner rumah tiny ni dia nak buat sebuah rumah tiny ni betul-betul belakang rumah diorang. Kita tengok daripada segi pembinaan diorang ni, Bong tengok tadi adalah barang-barang yang digunakan semuanya, barang-barang yang material-material yang agak tinggi lah kos dia. Ni Bong tengok pembengkinan rumah tiny ni macam nak buat rumah banglo guys. So dia punya kepakaran tenaga kerja ni semuanya expert lah. Sebab tu Bong nak cakap kat luar sana, kalau korang di luar sana berminat nak buat rumah tiny ke ataupun tak kisahlah konsep yang macam mana, korang boleh contact dengan Sanzu Solution ni. Sebab Sanzu Solution ni bukan saja dia buat rumah, dia juga buat besi, main besi, apa sajalah pembinaan. Sewa lori pun dia juga. Jadi korang boleh contact Sanzu Solution ni. Kat video ni nanti ada nombor di bawah. Ni Sungai Temeloh bang? Ya. Tu pulau. Oh, ni pulau? Pulau. Patut saya tengok dia banyak sangkar-sangkar pating ni semua. Ni pokok sangkatin dah lama dah yang tepi sungai punya. Tu jambatan Temeloh. Tu jambatan Temeloh bawah. Tu jambatan Temeloh? Yang baru siap. Jambatan baru tu? Jambatan patah tu jambatan lama. Senang. Order rumah duduk belakang sungai je. Dia nak view dia terlawa kan, tepi sungai. Dia mancing. Dia ada tangga. Ada tangga kan? Bang, kalau ada ni Sungai Temeloh macam ni, rumah dia dekat sini, dah biasa kalau banjir, kan banjir besar, tak naik ke? Naik, banjir dia parah atas tu, atas tebing tu, dia 3 kaki. Ya? Kita akan naikkan 3 kaki bangunan. Lepas tu saya nak tanya, ini bukan ke ECRI punya rail ke ni? Ya. Ini ECRI baru siap. Landasan ni? Landasan ECRI ni baru siap. Habis tu tak apa ke pembinaan ni bang? Di tanah owner, tanah asal owner lah. Mana owner ni mungkin dia siap beli separuh. Ni tanah owner. Jadi mana esok kita laluan dekat atas. Laluan dekat atas. Sementara ni kita tumpang lah dulu. Yalah. Tumpang. Bila siap nanti kita buat Gabion.